Kenapa negara India obses nak kulit cerah? Benda ni fakta. Bukannya main cakap je. Orang India sangat obses untuk cerahkan kulit. Tengok je lah iklan dan produk kecantikan yang ada dekat pasaran negara India. Kebanyakannya untuk mencerahkan kulit. Krim, pemutih kulit, lotion, banyak gila. Setiap tahun, berbilion dolar market muncul hanya untuk satu benda, iaitu mencerahkan wajah. Iklan pun jelas, mesej dia kulit cerah bermaksud cantik. Kulit cerah ni maksudnya berjaya. Kulit cerah diterima masyarakat. Produk macam Fair and Lovely dan pelbagai lagi jenama yang target kepada masyarakat India, semua tujuannya sama. Dan kajian menunjukkan ramai lelaki India lebih prefer kulit cerah pada pasangan. Bila produk dan media push mesej ni bertahun-tahun, masyarakat mulalah percaya. Jadi, obsesi ni bukan sekadar trend, tapi normalisasi sosial yang dibina oleh iklan, media dan industri kecantikan. Dan kalau kita tengok angka, pasaran krim pemutih kulit di India antara terbesar di dunia tahun demi tahun. Jadi, kenapa rakyat negara India obses sangat nak wajah yang cerah? Nombor satu, sebab sejarah dan warisan kolonial. Salah satu sebab utama obsesi ni datang dari masa penjajahan British. Orang kulit cerah dulu dikaitkan dengan status tinggi. British yang kulit putih dianggap berkuasa, kaya dan berpendidikan. Orang tempatan yang berkulit cerah dikaitkan dengan kelas atasan, kerja pejabat dan boleh dekat dengan elit zaman tu. Lama-lama, warna kulit ni jadi simbol maruah dan status sosial. Bukan sekadar cantik, tapi peluang hidup yang lagi baik. Yang kedua, sebab sistem kasta dan status sosial. Kita kena tahu juga, sebelum penjajahan, India ni dah ada sistem kasta. Kasta atas iaitu Brahmin, merupakan pedagang kaya. Biasanya tinggal dalam rumah yang kurang terdedah kepada matahari, jadi kulit lagi cerah. Kasta bawah iaitu petani, kerja luar, kulit lagi gelap. Ini bermakna kulit cerah tu adalah orang kaya, orang berjaya. Yang kulit gelap, orang yang bekerja keras tapi susah. Jadi obsesi cerah ni bukan budaya baru tapi diwarisi turun-temurun. Nombor tiga, sebab media dan Bollywood. Bollywood memainkan peranan besar. Pelakon utama biasanya kulit cerah, tinggi, muka flawless. Iklan kosmetik pula dan produk pemutih kulit memperkuatkan lagi mesej kulit cerah ni cantik, menarik, berjaya. Contoh slogan macam Fair and Lovely, popular bertahun-tahun, terus kaitkan cerah dengan keyakinan, peluang kerjaya dan cinta. Kajian menunjukkan 70% lelaki India lagi prefer kulit cerah pada pasangan dan ini dipengaruhi oleh media lah. Nombor 4, sebab tekanan sosial dan persepsi perniagaan. Iklan kulit cerah dalam India bukan sekadar estetik, dia jadi alat ekonomi dan sosial. Orang percaya kulit cerah senang dapat kerja, naik pangkat atau diterima masyarakat. Iklan krim pemutih dan servis kecantikan menjualkan keyakinan diri sebagai alasan. Jadi, ramai orang muda dan dewasa beli produk untuk survival social, bukan semata-mata nak cantik je. Yang kelima, sebab psikologi dan body image. Psikologi manusia mudah terjebak bila sesuatu warna kulit dikaitkan dengan nilai diri. Kajian dari International Journal of Dermatology menunjukkan bahawa obsesi kulit cerah di India berkait rapat dengan rasa rendah diri, body dysmorphia dan tekanan sosial. Banyak orang mengalami anxiety dan depresi ringan sebab kulit sendiri tak cukup cerah menurut standard masyarakat. Yang keenam, sebab industri pemutih kulit yang besar dan menguntungkan. Ini adalah fakta. Negara India antara pasar terbesar krim dan rawatan pemutih kulit di dunia. Produk dijual berbilion dolar setahun. Perusahaan ini memperkuatkan obsesi sebab bila ada permintaan, media dan iklan akan terus dorong mesej kulit cerah maksudnya ada peluang hidup. Jadi bukan je budaya, tapi ekonomi juga jadi faktor. Yang ketujuh, sebab perkahwinan dan pilihan pasangan. Dekat negara India, obses kulit cerah sangat jelas dalam industri perkahwinan. Banyak majalah dan portal perkahwinan sarankan calon suami isteri berkulit cerah sebagai lagi menarik.
Iklan kerap guna perkataan seperti fair, beautiful, light skin dalam profil. Kajian juga menunjukkan bagi ramai lelaki India, kulit cerah ni dia kaitkan dengan status dan daya tarikan. Jadi, obsesi cerah ni bukan hanya untuk kerja atau media, tapi dah masuk ke ranah sosial dan personal life. Yang ke-8, sebab media sosial dan globalisasi. Media sosial mempercepatkan trend ni. Instagram, TikTok dan YouTube penuh dengan influencer India kulit cerah dan flawless. Video tutorial kecantikan pun selalu fokus dekat pemutihan kulit, lighting, filter. Remaja mula percaya bahawa kulit cerah diterima ramai dan lagi popular. Globalisasi juga bawa standard kecantikan barat ke India. Kulit putih, mata besar, hidung mancung. Gabungan tradisi lama campur dengan standard global. Jadi tekanan untuk kulit cerah semakin kuat. Tapi, ramai orang tak sedar, obsesi ni ada risiko kesihatan. Krim pemutih popular mengandungi hydroquinone, mercury, steroid yang boleh rosakkan kulit. Rawatan laser atau chemical peel tanpa pantauan boleh sebabkan parut, hyperpigmentasi atau keradangan. Tapi, ramai sanggup ambil risiko sebab mereka percaya nanti hidup aku lebih mudah kalau kulit cerah. Ini tunjuk betapa obsesi ni dah jauh masuk ke dalam otak masyarakat negara India. Tekanan untuk cerah juga bagi kesan mental serius. Kajian di Journal of Cosmetic Dermatology menunjukkan ramai remaja India mengalami ketidakpuasan kronik terhadap warna kulit. Rasa rendah diri muncul bila kulit tak cukup cerah walaupun secara semula jadi dah normal. Obses melampau ni boleh menyebabkan anxiety, depresi ringan dan masalah sosial. Jadi obsesi cerah bukan sekadar trend tapi fenomena psikologi. India, salah satu pasaran produk pemutih kulit terbesar dunia. Setiap tahun, berbilion dolar market untuk krim, lotion, laser, botox dan servis skin lightening. Produk macam Fair and Lovely jual mesej cerah itu berjaya. Bila banyak iklan suntik benda macam ni masuk kepala masyarakat India dan orang India pun ramai yang percaya dan obses nak kulit cerah. Ini kitaran berulang, budaya tambah ekonomi tambah media jadi obsesi berterusan. Jadi kenapa India obses nak kulit cerah? Sebab obsesi ni berakar dari sejarah, sosial, budaya, ekonomi dan psikologi. Tengok je lah sejarah kolonial dan kasta. Kata kulit cerah tu status. Media dan hiburan kata kulit cerah ni cantik. Tekanan sosial dan perkahwinan kata cerah ini maksudnya diterima dan disukai. Psikologi dan body image mengatakan cerah ni rasa diri lagi baik. Bila semua faktor ni bercampur, obsesi menjadi norma masyarakat, bukan sekadar pilihan peribadi. Dan ini sebab ramai orang India sanggup habiskan duit, masa dan kadang-kadang risiko kesihatan untuk jadi putih. Sebab dalam kepala mereka, kulit cerah adalah peluang hidup, diterima dan berjaya. Jadi itulah sebab kenapa negara India obses untuk kulit cerah. Apakah pendapat anda? Adakah anda juga obses nak cerahkan kulit? Cuba komen dekat bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.